Okay, hai, Assalamualaikum. So, korang dengar bunyi motor cik tangga Dia bunyi lain kan. Tapi cik tangga suspect kita kena tukar tensioner. Sebab kita belum pernah tukar tensioner. Okay, so sebab meter kita pun dah 80,000 macam tu lah. So, inilah first time kita kena tukar. Alright, so nanti kita bawa motor ni pergi bengkel, kita akan tukar. Okay, kalau bukan tensioner, kita akan tanya foreman apa yang bunyi lain sikit ni. Korang pernah lalui tak bunyi macam ni? Dia macam ada dengung sikit kan. Okay, alright, so jom bawa di bengkel. Okay. Okay, hai, Assalamualaikum. So, lama kita tak buat video. Hari ni motor RS kita ada masalah. Dia bunyi berdengung. So, bila kita kena pasti masalah tersebut, cik tangga suspect kita punya tensioner tak tukar lagi. Sekarang mileage kita dah 86,000. Sekarang kita berada di Seri Kembangan area Seri Kembangan. Ni kedai dia. Tu motor kita. Sekejap lagi kita akan tukar tensioner dekat kedai sini. Okay, alright, jom cik tangga tunjuk. So, selesai kita tukar tensioner. Sekarang kita tukar minyak hitam. So, hari ni kita servis dekat bengkel ni, kita tak guna minyak BSH. Ini first time motor cik tangga kita akan tukar minyak hitam brand ni. Brand Castrol. Sebab dia ada 1.2 liter, RM48. Kita guna brand ni. Kita buat dekat kita punya motor lah. Itu minyak dia. Sekarang kita tengah buang minyak hitam dulu. Okay, alright. So, kita servis dulu motor kita. Okay, so sekarang kita pakai minyak Castrol. Semoga dipermudahkan segala urusan cik tangga. Ni first time tau Castrol. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunjuk kat korang bukti. Tu Castrol. Okay, 10.40. Okay, alhamdulillah, syukur nikmat. Selesai tukar minyak hitam. Okay, alhamdulillah, motor kita dah selesai. Alright, so jom kita start. Kita tangga tunjuk kat korang. Bismillahirrahmanirrahim. Enjin kita bunyi dah sedap. Tak ada bunyi dengung-dengung. Cik tangga share kat korang. Tu tensioner baru. Tensioner baru. Baik. Kita payung bunyi. So kalau korang nak datang kedai ni, nanti cik tangga tunjuk kedai dia. Okay, alright. Bye-bye. Terima kasih. Terbaik. Kita punya meter dah 86,000, tapi dah terkoyak sikit kot dalam dia. So tak dapat baca lah. Ni minyak baru yang kita guna, Castrol. Kita sekarang berada di tu, jadi Rantai Kinabalu Network. Okay, dekat Seri Kembangan. Okay korang, jom balik. So hari ni kita nak tunjuk kat korang tensioner RS150 V2 original auto punya. So inilah yang baru kita tukar tadi. Okay, ni original punya. Kalau korang beli motor RS V2, korang akan nampak macam ni lah. So yang atas ni dia ada tulis 3S. Kalau korang perasan tu 3S. So yang belah sini dia akan tulis 41. Tu. Okay, ni kita punya tensioner lah. Kita baru tukar saja. Okay, ni bentuk dia macam ni. Alright, kita tunjuk kat korang keliling dia, bahagian atas. Okay, yang kita nampak lah dari segi pandangan cik tangga lah, dekat bahagian plunger dia. Ni kau nampak tak? Ada geseran, berlaku geseran dekat sini. Kita tunjuk. Tu
Cik Tangga tak pasti tensioner ni rosak macam mana, tapi enjin kita bila dia ni rosak, dia akan bunyi macam orang bertukang kata macam tu. First start motor. Macam tu. Nanti kita share video kat korang, tunjuk kat korang. Okay, ni. Tu. So kalau korang tahu, tujuan tensioner dekat enjin kita ni, tujuan dia untuk jaga time chain dalam enjin. Okay, alright. Itu sajalah yang Cik Tangga dapat kongsikan berkenaan tensioner ni. Ni tensioner RS 150 V2 kita. Okay, so korang dah tukar belum tensioner ni? Cik Tangga first time tukar dekat motor RS 150 kita, mileage 86,000. Ni first time tukar. Sebab dia tak ada bunyi yang kasar kan sebelum ni. So baru-baru ni dia ada bunyi kasar kat enjin kita, jadi kita tukar. Okay, alright. So jom tengok video seterusnya. Okay, kalau korang suka video yang Cik Tangga buat ni, korang boleh share video Cik Tangga ni dekat kawan dan keluarga. Dan jangan lupa korang like, komen dan subscribe. Okay, terima kasih.